Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ni aku nak berkongsi berkenaan dengan iaitu Excursion TP 325. Dia ada ruangan pintu di sini. Ni pintu dia yang bahagian depan. Dia boleh buka awning macam ni. Awning dia boleh buka. Okey, dia boleh buka. Dia ada inner lah. Inner layer dia tu ada net, ada dua lah Ini layer dia dengan cover net tu, jadi sajalah aku buka kat sini. So keluasan dalam dia macam aku share ni lah Ini saiz dia. Okey, dia lebar lah, dia memanjang ke sini Yang ni lebih luas dan yang ini jarak dia pendek sikit lah. Okey, yang ni dia sebenarnya dia pakai single pole, one pole. Daripada atas tu ke bawah, ke situ. Tapi memandangkan aku ramai orang, family, jadi aku cuba gunakan teknik dua pole lah dua pole dia pergi kat tepi. Okey, nampak ni alamak ada kipas. Cuba dulu. Okey, aku gunakan benda lah ni. Tak tahu kau nampak ke tak nampak. Okey, lepas tu aku beli adjustable pole ni. Adjustable pole ni. Okey, beli adjustable pole. So dia boleh jadi kiri kanan macam ni lah. So tak perlu pakai pole yang tengah. Tapi yang ni bukan Coleman punya lah. Yang ni memang orang kata third party lah, DIY punya sendiri. Sebab at least aku dapat gunakan ruang kat tengah ni lah, tanpa ada sebarang pole ni lah. Aku boleh letak leisure sheet ke kan. Kita punya apa-apa boleh letak sini. So kaki dia kat situ lah, kiri dan kanan. Okey, lepas tu bahagian belakang dia pun dia ada net juga. Okay, dia punya outer layer dia memang ada space sikit dekat situ. So kalau lah kata tak tutup pun, hujan memang tak masuk lah. Okay, so keadaan dalam dia macam ni. Okay, lepas tu di sini ada ventilation dia. Okay, untuk inner dia ada ventilation dekat sini. Kemudian boleh adjust, tali dekat sini untuk kita kecilkan ruang segitiga di atas ni, supaya ada ventilation dia lebih lagi lah. Okay, kemudian untuk outer layer pula, kalau nampak ruang ni, ruang di sini. Jom kita tengok kat luar. Okey, untuk bahagian depan pula dia memang ada space. Angin boleh masuk ke sini. Okey, kemudian pergi ke sini. Ni bahagian belakang. Dia ada pintu kecil je lah, pintu dia tak tinggi pun. Boleh keluar masuk kat sini dan ada sedikit ruangan lah letak barang kat sini. Okey, yang bahagian depan ni dia ada pole dekat sini. Dia ada pole. Kemudian andai katalah kalau hujan ke apa, sebenarnya hujan tu tak akan direct masuk ke dalam inner lah. Tak akan kena kat dalam lah. Dia sebab dia ada cover dekat sini, dia ada pole ni. So hujan akan mengalir ke tepi ni dan memang tak masuk ke dalam, memang tak kena ke dalam. Jadi waktu malam nak tidur boleh tutup benda ni. Boleh buka ni, tutup terus. Kiri kanan ni dia akan tutup. Ataupun nak buka dua-dua belah pun boleh. Contoh buka, kemudian aku gulung. Macam ni lah, buka.